Geng, secanggih-canggih mana kereta-kereta China ni dengan feature-feature yang berlambak, beribu-ribu feature yang diorang bagikan. Kadang-kadang the little details yang di mana kereta China pun, ya, dengan dia punya sunroof bagai, dengan dia punya skrin bapak besar bagai, kereta ini kesemua tu tak ada, tetapi the little details yang membantu start daripada penutupan pintu. Nampak tak dia ada satu little hinge dekat sini. Kalau contoh kereta-kereta biasa kita tarik sini sebab jauh kan, ataupun tarik sini lagi jauh, nak menghala tangan kita ke sana memang leceh, memenatkan. Tidak, dia orang put a little design attention di sini. Tutup je pintu, tarik benda ni, and sound insulation very quiet, no problem. That is one. Keduanya, kereta ini ada terlalu banyak aircon. Cuba kira, dekat bahagian depan dah ada 5. Mana ada kereta bahagian depan aircon bagi 5? 1, 2, 3, 4 dengan 5 aircon. Kenapa banyak-banyak? Lantaklah dia nak bagi banyak. Daripada sikit baik bagi banyak kan. Keberapa tadi? Ketiga. This one, this detail attention to detail hanya kereta Korea saja sampai hari ni aku nampak. Sebab aku tahulah dulu aku pakai kereta Korea. Ini membuka menjadi cup holder sekiranya perlu. Kalau tak perlu, tutuplah balik. Mana? Dia ikut arah dia. Dia ada arrow bodoh. Aku tolak salah arah. Nampak? Menjadi luas yang membesar. Letaklah apa-apa benda sekali-sekiranya tak perlu. Bukan hari-hari kau ada tapau Starbucks, tapau Zeus Coffee, Lucky Coffee, apa benda. Bukan hari-hari kan. Apabila tak perlu tu, menjadilah ruang yang besar. Campaklah segala sampah sekali. And also, the little attention to detail yang membantu. Ada lampu di bawah glove box. Tak habis lagi dalam Ramadan. One more last thing. Nampak tak butang dekat sana? Boleh lock and unlock bahagian passenger. Aku tak perlu cerita kot how convenient that feature is. Kita keluar ke, isap rokok ke, vape ke, nak beli barang ke, benda ke, passenger sebelah, wife, lock kereta. Selamat satu kereta. Kan? Cuba kereta-kereta lain, contoh China yang feature dia berlambak skrin besar kan. Ada tak that little attention to detail yang membantu tu? Aku so far tak nampak lah. Tapi kereta ni adalah.